Hi, I Sally, purchase untuk projek residensi Dian tu ni. Hi Miss, anything that I can help you? Projek residensi Dian tu ni akan siap 4 tahun lagi kan. Sebab I ada buat pinjam dengan bank. So, I perlu start bayar ansuran ni bila dekat bank? Property under construction, bayaran yang dibuat kepada pemaju oleh pihak bank secara progresif. So, pembeli hanya perlu bayar progressive interest sahaja. Okey. Tapi apa tu progressive interest tu? Okey, progressive interest ni yang mana interest yang Miss perlu bayar untuk pembayaran progres yang dikeluarkan oleh pihak bank kepada pemaju. So, projek ni kan siap dalam masa 4 tahun lagi. So, Miss tak perlu bayar full installment pun lagi. Miss perlu bayar progressive interest sahaja. Biasanya bank akan keluarkan notis lah kepada Miss berapa jumlah interest yang Miss perlu bayar. Oh, macam tu. So, macam mana pula dengan pengiraan progressive interest tu? Pengiraan bayaran progressive interest yang mana formulir dia jumlah dana yang dikeluarkan darab dengan kadar faedah bahagikan dengan 365 hari darab dengan hari dalam bulan yang diberikan. Oh, okay. Now I understand. Thank you.